So hari ini saya nak share dengan anda satu informasi yang sangat penting, terutamanya bagi anda yang baru nak berkenal, bersuat kenal dengan aktiviti memanah, ataupun anda yang sudah lama menjalani ataupun menghidupkan aktiviti memanah. Saya yakin anda sudah biasa dengan satu istilah ini, iaitu dry fire. Baik, sekarang apakah itu dry fire? So soalan yang sama saya lontarkan kepada peserta yang pernah menghadiri dalam camp, dalam program aktiviti memanah dan sebagainya. Mereka dengan selamba, tak kisah siapa pun mereka, kanak-kanak, remaja, malah orang dewasa mengatakan api kering. So dry fire bukanlah bermaksud api kering, dia bukan direct translation, tapi dia adalah satu situasi, satu keadaan yang mana kita menarik busur, kemudian kita melepaskan tali tanpa ada anak panah, atau translation yang benar adalah panahan kosong. Apa sahaja jenis busur yang anda miliki, sama ada moden ataupun tradisional, dry fire adalah sangat sensitif, sangat-sangat dilarang, ataupun itu adalah pantang larang dalam memanah. Apa berlaku, apa sebenarnya yang berlaku apabila kita menarik anak panah, menarik busur tali ni ke belakang, dan apakah kesannya bila kita dry fire? Pertama sekali, bila kita menarik tali, bila kita draw lim, pada busur ini, sebenarnya dia menyimpan tenaga yang sangat tinggi, dan bila dilepaskan, tenaga itu seharusnya dipindahkan kepada anak panah, dan oleh kerana tenaga yang dipindahkan itulah menyebabkan momentum dan anak panah itu ke hadapan. Tapi situasinya, bila anak panah tidak ada dipasang ataupun di knock di bahagian tali, maka energi itu, vibration yang sangat kuat, berpindah pada tali dan sepatutnya dipindah pada anak panah, tapi anak panah tak ada, maka gegaran itu yang sangat kuat kembali semula kepada lim. Kesannya pada lim adalah mungkin crack, retak yang sangat ekstrim, dan mungkin sampai satu tahap boleh patah. Kerana ia berbalik kepada kuasa busur, poundage yang kita miliki. Tetapi dry fire sangatlah powerful kesannya. Contohnya bila anda mempunyai busur moden seperti compound bow yang mempunyai kuasa busur yang sangat tinggi. So bila kita menarik, dia menyimpan energi yang sangat kuat, sehingga 60 ke 70 pound. So energi yang sangat berat itu tak dipindahkan kepada anak panah, maka dia akan memberi kesan kepada lim. Tak kisahlah moden ataupun tradisional, kesannya sama secara fizik, sama vibrationnya sama, kesan pada lim dia sangat ketara. Maka elakkan anda melakukan dry fire. Kalau anda pergi ke kedai contohnya, ke kedai pro shop, tanpa ada pantauan ataupun sahaja nak test, kadang-kadang dia berlaku bukanlah dengan sengaja, secara tak sengaja, accident. So bila kita draw dan terlepas, sebab mungkin busur itu terlalu berat, kita tarik dan terlepas secara tak sengaja, maka kadang-kadang kedai itu consider barang itu terjual, considered sold. So pastikan duit anda ready. Kalau anda menarik busur yang sangat mahal, wow, that time memang anda kena bayar, dan anda memiliki busur yang mungkin sudah rosak. Okey, walaupun dalam dunia ni ada company, model ataupun brand yang mengatakan kita punya busur memang sangat tahan dry fire, walaupun dia memberikan jaminan bahawa busur itu tahan. Contohnya seperti busur yang ada di tangan saya ni, iaitu Roland Snake Bow daripada France. Saya memang recommend untuk anda dapatkan, especially bila anda sebagai organizer mengajar program aktiviti memanah. Jadi anda akan berhadapan dengan peserta-peserta yang tak pernah memanah, ataupun mereka yang memang langsung tak pernah memanah, dan mereka cuba tarik dan lepaskan, dan dry fire berlaku. So Roland Snake memang sesuai untuk digunakan untuk kelab-kelab ataupun untuk public. So kalau dry fire berlaku pun no problem. Walaupun my point is, walaupun busur ini tahan dry fire, tarik dan lepas tak ada masalah. So memang still tough. Saya dah pakai lebih daripada 2 tahun pelbagai jenis orang dry fire, still lagi limnya konsisten, tetap bertahan. Tapi jangan jadikan ianya sebagai habit, So
garanti yang diberikan oleh company itu hanyalah sekadar untuk menyelamatkan busur kita daripada orang lain ataupun orang yang tak pernah memanah. Okay, so kalau anda ada busur yang sangat mahal, especially busur tradisional ataupun moden, sangat mahal, sebelum, biasalah orang datang kata, boleh test tak, boleh pegang tak? So, okay, so kalau boleh kita jangan bagi, right? Bukan kata nak kedekut, tapi ada elemen yang kadang-kadang terlepas pandang. Okay, kalau kita nak beri pun, kita berikan peringatan dahulu. Okay, beri peringatan sebelum mereka pegang busur kita, iaitu tentang dry fire. Ingatkan mereka. Alright, kalau tidak mereka akan lepas, mereka tak tahan, mereka nak cuba tarik, dia tak tahan, dan terlepas dry fire dan dia boleh memberi kesan. So ingat, jangan dry fire, okay, jangan melakukan panahan kosong kerana ia memberi kesan kepada busur terutamanya. Tetapi sebenarnya dry fire ini bukan hanya sekadar busur, kadang-kadang bila dia crack, dia boleh spread, dia akan tersebar. Okay, dia akan terbang. Kita khawatir kalau ianya daripada lapisan karbon ataupun fiberglass, benda-benda yang halus, dia crack, dia spread. So dia bukan hanya membahayakan pada diri kita, tetapi orang yang berada di sekeliling kita. Jadi dry fire ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bear in mind, ingat supaya tidak melakukannya, kerana efek yang paling ketara adalah pada busur itu sendiri. Tapi elemen keselamatan sangat penting. So dry fire terdiri ataupun berada dalam kategori safety, kerana ia bukan membahayakan memberi kesan kepada bor, tapi juga memberi kesan kepada si pemanah dan juga orang di sekitar. So hati-hati, okay, jangan lakukan dry fire kalau anda mempunyai skill, sebab biasanya memang secara tak sengaja, contohnya macam aktiviti memanah fast shooting. So kadang-kadang semasa kita load arrow tu tak sempat ataupun tak sempurna knockingnya, so kadang-kadang boleh jadi dry fire, dan biasanya itu digelarkan sebagai pseudo dry fire. Dan dry fire ni juga tak semestinya masa kita tarik tanpa ada anak panah, masa ada anak panah juga boleh jadi dry fire. Macam mana situasinya? Situasinya contoh, bila kita gunakan arrow yang rosak, knock ni dah mungkin pecah, dah crack, dan kita guna nampak macam okey, tapi bila kita tarik dan lepas tak, arrow tu elok je jatuh ke bawah. Rupanya belakang knock tu, di bahagian Y shape tu, dia dah crack. So itu juga boleh jadikan dry fire. Situasi yang seterusnya, mungkin anda menggunakan anak panah yang spine-nya tidak tepat, tidak sesuai dengan busur anda. Anda mempunyai kuasa busur yang tinggi, tapi anda menggunakan anak panah yang spine-nya nilainya tinggi, jadi itu juga boleh menjadi pseudo dry fire. Maknanya permulaan bibit-bibit untuk dry fire. Okey, so harapnya anda hati-hati dan ingatkan orang lain tentang dry fire ini. Jangan lakukan dry fire kerana ia boleh merugikan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi.